Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Saya dah 22 tahun baru saya follow Perhimpunan Agung UMNO. Don't worry, that is only tactical, okay? No, okay. I tengok ucapan ni bagus. And then you have to mention MT. And then end of call lah kita nak finish again. Tapi kalau you dah fikir mandat tu okay lah. Cuma ada kerja sikit dengan MT je lah. Itu senang aja sebab dah solid dah tu, mudah. Itu I tengok tu tengok congratulations lah. Aku dengar ucapan tu bukan main you ialah dengan orang duk dengar tu. You tahu siapa cikgu saya kan? Good. I'm very impressed. Ini cikgu, proud of you. Cikgu, thank you. Cikgu saya yang ajar ucapan ni orang yang saya dengar cakap ni lah. Apa dia kita pun ada keadilan punya kita punya MKT dia punya MPP. Okey. Dia duduk gelak. Aku tak hampa kerja apa ni? Dia ikut Perhimpunan UMNO. Kita keadilan tau. Apa yang duk sibuk pun. Dia orang gelak. Tapi dia Presiden pun dengar. Saya dengar sebab penting saya nak bincang dengan dia. Good lah. Cuma orang yang tak tahu background macam mana DAP dia worry lah sebab ini. Tapi bila naik conclusion tu, of course jauh lebih baik daripada keputusan MT. Betul. Kita tunggu elections. Betul. Ini kita anytime. Bila perhimpunan memberi mandat pada presiden, that is much easier than usul. Mood tu dah clear. Mood tu dah memang solid dah. Semua berdiri dah keluar kan. Betul. Tahitan dia go against that motion tadi pun kena 5-6 kali. Betul. Cuma nak one can get one minister resign dulu. Tapi tak ada berani nak sekos. Penakut. Dan yang Perak je lah. Apa nama Samsul je yang boleh. Samsul. Betul. Kalau dia boleh kata then one or two days ni nampak saya respect mood perhimpunan. Saya orang UMNO. Saya patuh habis. Dan siapalah kita tengok siapa. Tapi good lah. Thank you. Congratulations. Thank you for your concern. Thank you for your moral support. Aku follow. Kira aku kerja aku dengar pimpinan UMNO ni benda punya kerja aku. After 33 long years. Yeah. Dengar follow sikit. Tapi tak ada dalam macam hari ni. Subject analyze. Tapi macam ucapan pembukaan tu memang ada agak lah. That's okay. Nanti debate memang bagus lah. All the fungsi perhubungan bagus. Saya pun kena teruk. Dan finally itu bagus. Yang Jazlan ni bagus lah. Jazlan ni memang kita tak ada kendian sekali. Nak sapu yang 50-50 tu. That is the purpose. Good. Betul lah. You punya pengulungan abang bukan confident abang bagus. Thank you so much. Jadi kita jumpa Selasa ke? Malam. Okay. Time sikit kalau biasa lah. Okay, alright. Okay, cuma now tak habis tau. Kita ada sikit lagi tu. Nak kena because kalau katalah you dapat ngedak then dia tak, maknanya kena emergency MT tau. Tak apa. Akan duit. Because kalau buat sidik bukan nanti aku ngedak, mana you tak boleh jawab macam sekarang. Okay lah. Hopefully dia bagi you have a few days kan. Okay, right. Okay, thanks lah, good lah. Alhamdulillah lah. Beritahu Midah lah, ini first time Anwar bangga. Okay, baik. Nanti apa nak report kat Kiai. Okay. Assalamualaikum.